Uh. Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Oke, hari ini saya nak share resepi ayam goreng simple. Nah, kita ada ayam putih bawang merah, halia dengan bawang merah. Kemudian ada bawang putih, ada telur ayam sebiji, kemudian ada skin stock. Oke, sebelum kita nak gaul ayam, kita kena potong ni dulu. Kita bagi kecil. Nah, ayam kita dah potong, dia akan jadi macam ni. Kita dah basuh. Kemudian kita nak prepare bahan-bahan dia. Yang ni, halia. Kemudian bawang merah. Okey. Sekarang kita nak kisar dia punya bahan-bahan, kita blend. Kita masukkan bahan yang kita dah sediakan tadi, dia potong. Kemudian bawang putih. Kemudian kita masukkan sebiji telur. Telur yang kita dah basuh. Okey. Kemudian kita taruh air sikit, kemudian kita kisar. Ini bahan yang kita dah kisar, masuk dalam. Rasa dia chicken stock atau peti ayam, kita masuk dalam 3-4 sudu. Kemudian tepung jagung dalam 2 sudu. Kemudian sos tiram 1 sudu. Okey. Kemudian kita gaul dia guys sehingga sebati. Okey, kita gaul. Okey, dalam masa yang sama kita panaskan minyak dengan kuali. Kita mula nak menggoreng. Right. Kita diamkan lebih kurang 5 minit. Kita perap dulu dia. Sebelum kita nak goreng, kita perap dulu. Okey. Sekarang kita nak mula menggoreng minyak. Minyak ni banyak sikit Okey guys. Setelah kita diamkan lebih kurang 5 minit, sekarang kita mula nak menggoreng. Minyak pun dah panas. Okey. Oke guys, inilah dia hasil dia guys. Korang tengok, mantap guys. Ini macam ayam berempah tapi bukan ayam berempah tau. Oke, bila ayam dah masak, baru kita masukkan nih bawang putih. Bagi dia lagi wangi guys. Oke. Kita tunggu sekejap bawang putih masak, baru kita angkat. Oke, kita tutup api. Alright, kita angkat. Oke, kita angkat. Alright, sekarang kita hidang. Jangan sepanas guys. Inilah dia, korang tengok. Ayam goreng bawang putih. Oke. Selamat mencoba. Jangan lupa follow, like, komen, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.